Wajib haji yang kedua, menjaga larangan ihram. Bila telah berniat ihram saja, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ada ke ustaz nanti? Kalau muasasah. Ia bergantung. Ada ustaz yang disuruh oleh tabung haji, pengurus maktab, bergerak awal pergi ke arah Arafah. Tunggu jemaah, sambut jemaah. Jadi, satu maktab ada satu ustaz. Ada satu ustazah. Nak kawal 3,000 ke 4,000. Jadi, tuan-tuan, perempuan, kalau tak ada ustaz mengingatkan diri tuan-tuan, ya, tuan-tuan kena ingat diri sendiri untuk berniat ihram. Okey? Melainkan kalau PJH dalam kelompok kecil, dia ada ustaz pembimbing dia. Dia akan bimbing untuk ingatkan jemaah dia berniat, jaga larangan ihram. Tak habis-habis lagi menceramah dalam bas. Kadang satu ustaz, satu bas, satu ustaz contohnya, yang akan mengingatkan. Ya? Jadi kalau muasasah ni, satu maktab, 3,000 tu satu ustaz. Ya? Satu ustazah. Jadi kena pandai-pandai ingatkan diri sendiri. Boleh faham ya? Muslimin, muslimat, rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian seterusnya, bila telah berniat ihram, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh melakukan perkara tidak senonoh. Tidak senonoh tu syahwat. Rafasa tu nombor 1. It's very important. Sebab syahwat ni merupakan gangguan, cabaran, ujian paling besar ketika mengerjakan haji. Tak kira golongan usia, muda ke tua. Jangan ingat usia dah tua, saya dah 73 dah, tak ada selera lagi dah. Acik kau umur 71, tak selera lagi dah. Jangan cakap macam tu. Sampai di Mekah besok Allah uji. Dia rasa umur 73 macam 37, hidden ni kan. Kau pula milah umur 71 macam 7 boleh umur kau milah. Nampak tu? Ujian. Berkehendak. Sebab itu, mana-mana pasangan suami isteri kalau nak mengerjakan haji, biar berbincang baik-baik. Kata suami, saya nak buat haji tamattu'. Isteri kata, saya nak buat haji ifrat. Macam mana? Isteri kena ikut suami buat haji tamattu'. Walaupun masing-masing bebas menentukan ibadat haji masing-masing. Boleh faham? Tapi untuk selamat, secure, isteri buat haji tamattu'. Bimbang. Nanti di sana diuji dengan syahwat. Suami dah selesai umrah, dah tak terikat dengan larangan ihram. Isteri nanti apa? Dia buat haji ifrat. Dia kekal dengan larangan ihram. Tiba-tiba Allah uji suami ni. Berkehendak dengan isteri. Boleh faham tak maksud berkehendak? Tak faham juga lagi. Suami tiba-tiba berkehendak kepada isterinya. Tak boleh, bab. Saya ni dalam ihram. Dan tak kira. Dia nak juga katanya. So macam mana? Akhirnya bertengkar. Bila bertengkar ni punya masalah. Bergaduh. Allah Ta'ala kata, jangan bergaduh. Dia bertengkar. Ada orang, dia tak boleh concentrate ibadat dia. Sebab itu. Minggu pertama okey lagi. Minggu kedua dah mula lain macam dia. Makan kambing, makan itu, makan ini. Dah selera tak? Boleh faham tak maksud selera? Ya? Di situ ada ujian nanti. Tak kira golongan. Bolehlah jumpa. Kalau Haji Faizul bertugas di maktab, boleh jumpa slow talk. Ada bilik berkat tak? Haji Faizul akan cek. Hari ni penuh ya tuan. Hari ni penuh. Daripada pagi sampai ke malam. Penuh. Besok pun penuh juga. Besok penuh. Lusa penuh. Minggu depan ada kosong. Tak? Minggu depan lambat lagi katanya. Saya nak segera katanya. Nanti tuan-tuan, kalau isu ni berlaku, saya cadangkanlah. Bawa duit lebih sikit lah. Buat duit lebih sikit. Kalau stok bilik berkat di maktab itu tidak boleh menampung kehendak jemaah yang terlampau ramai memerlukannya, maka boleh sewa hotel. Boleh faham? Bilik di hotel lain. Boleh faham tak? Keluarkan duit lebih sikit, bawa duit lebih sikit untuk sewa hotel di bilik. Sebab apa? Benda ni kadang-kadang dia mengganggu. Mengganggu apa? Kekhusyukan beribadat. Okey? Sebab itu Allah Ta'ala sebut rafasa di nombor 1. Wala rafasa. Wala fusuk. Wala jidal. Fusuk ni apa? Buat benda yang tak baik. Ada ke dalam bilik pergi gantung suara dalam dia dekat aircon tu? Nak capek kau ring kata Bila marah tak kawan sebilik? Sebab dia mengganggu
persekitaran udara ni dalam bilik. Dia gantungnya suara dalam dekat tempat corong udara tu. Tak copek koring tu Senang. Boleh ke tuan-tuan? Yang ni boleh membawa kepada apa? Jidal, pergaduhan.